Dulu aku sama juga macam korang. Aku takut akar pokok bosida ni tumbuh melia kan. Tapi bila aku singgah satu kedai ni, aku tengok pokok bosida tu punyalah besar berpuluh tahun aku rasa. Tapi akar dia tak ada pun meliak atas permukaan tanah. Maksudnya akar dia tu kemas di dalam tanah. Okey, korang boleh tengok dia punya permukaan dia cantik ke. Tak ada pun akar terkeluar kat sini. Tengok. Nice kan? Bila aku study, sebenarnya ada barang yang boleh bagi akar tu tidak meliar. Iaitu benda ni. Nama dia root barrier. Yang aku beli ni 30 cm sebab aku tanam daripada baby pokok ni. Aku tak beli yang besar punya. Mula-mula korang kena korek tanah, bagi ngam-ngam masuk root barrier ni. Lepas tu korang top up sikit lah tanah tu, bagi pokok tu ngam-ngam di atas permukaan tanah kita. And then fillkan tanah-tanah tu balik kat dalam root barrier ni. Okay, dia ikut saiz pokok tau. Kalau pokok korang tu pokok yang jenis besar gedabak yang dah 5 tahun, 1 tahun, korang tak boleh bersaiz macam ni tau. Korang kena beli lagi besar. Dan lagi dalam korang kena korek. Ini anak pokok, so boleh je. Root barrier ni takkan buatkan pokok kita mati. Kalau korang boleh tengok, ada aliran untuk oksigen, karbon dioksida tu keluar masuk, ada pernafasan, air pun boleh masuk. So benda ni tahan macam tayar, keras tu, tahan lama. Boleh katakan aku memang tanam semua pokok-pokok aku dalam root barrier ni sebab aku jenis tanam dekat sepadan rumah jiran aku. Tak nak nanti bergaduh dengan jiran pula kan, akar tumbuh rumah dia kan. So semua pokok aku letak root barrier ni. Ambil langkah awal. Pokok dekat kedai ni, ini goals yang aku nak buat macam kat rumah aku lah. Aku nak bagi rumah aku redup sama macam kedai ni. Memang nice.